Siapa yang suka zuhur, dia suka ke depan tunjuk diri, dia jadi hamba zuhur, bukan hamba Tuhan. Siapa pula ahabbal khafa, suka tersembunyi, dia hamba tersembunyi. Siapa yang kasih Tuhan, dia duduk betul, dia tak ada hal. Man ahabballah kana indahu sawa'un. Sama aja, Tuhan letakkan dia termasyur ke, Tuhan sembunyikan dia tertimus ke, tak ada hal. Dia duduk dalam af'al Tuhan. Nah, itu baru selamat. Itu baru selamat. Qalbi dia ma'al. Sebab dia suruh kun ma'allah, tarallaha ma'ak. Kun ma'allah, latih diri kamu sentiasa ma'iyah dengan Allah Ta'ala. Ya, maka tarallaha ma'ak, tarallaha, engkau melihat bil basira dengan nur tadi. Allah Ta'ala tu ma'ak, makna kau duduk dalam ma'iyah. Ya, murakabah ma'iyah tu sentiasa, jangan putus. Ya, murakabah ma'iyah tu bukan ladang lagi besar. Berbagai-bagai hasil yang sangat banyak dalam tu, hasil rohani. Sebab dalam suluk bila dah beri tapak tu, buatlah kerja. Orang pergi ma'iyah ke ahadiyah tu, tapak besar kan tu, seolah-olah 1000 hektar dah beri tu. Buatlah, ni dapat dia batu duduk. Nyangkul tidak, apa tidak, dia ukur daun. Lepas tu apa tuan? Nah, timbullah pokok gelam. Hutan timbul. Tanah ada di hutan. Rugilah. Tapak tu dah ada. Sila kerjakan tapak tu, proses. Ya, mana makam-makam dalam suluk yang diiktiraf, yang tu kita gunakan. Tepat proses. Baru dia terbuka. Ya. Tu. Habis.